Di depan orang, depan kucing bukan main baik, tapi di dalam rumah seperti syaitan. Terdapat satu kisah yang terletak di New Orleans yang merupakan ada satu rumah yang megah dan besar, tetapi menyimpan 1001 cerita, yang di mana rumah tu dikatakan sebagai rumah neraka. Kisah ni bermula pada tahun 1800, di mana ada satu kawasan bandar yang dipanggil sebagai New Orleans. Terdapat satu rumah besar yang dikatakan daripada golongan bangsawan, di mana di rumah tu didiami oleh seorang wanita, yang mana wanita ni dikatakan mai daripada neraka. Nama perempuan ni Madam Dalpin Lalaurie. Jadi kita panggil dia sebagai Makcik Lala. Makcik Lala ni merupakan salah seorang orang bangsawan lah masa tu, dan dia juga memiliki satu rumah yang sangat megah dipanggil sebagai Lalaurie Mansion. Jadi Makcik Lala ni dikenali di kawasan situ sebagai seorang perempuan yang sangat pemurah, sangat baik hati, selalu bantu orang, nampak kucing bagi kucing makan, nampak orang susah bagi kucing lagi makan. Jadi disebabkan kebaikan ni, orang-orang sekeliling selalu puji dan mengangkat dia sebagai orang wanita yang seorang yang hebat lah. Tapi itu hanyalah luaran semata-mata, sebab orang masih belum kenal siapa si Makcik Neraka ni. Jadi kisah ni terjadi pada tahun 1834. Satu hari rumah Makcik Lala ni terbakar, dan disebabkan kebakaran tu lah habis tentang kejahatan Makcik Lala ni terbongkar. Di mana waktu kebakaran tu pihak bomba sampai untuk padamkan api tau. Jadi dalam masa sama mereka cuba untuk selamatkan orang yang ada dalam mansion tu lah. Dan dalam mereka duk cari orang kat dalam rumah tu, tiba-tiba mereka ternampak satu pintu tau, yang merupakan pintu rahsia. Jadi mereka pun cubalah buka pintu tu untuk cari orang, kok ada yang terlekat dalam tu kan. Tapi bila mereka buka, bukan setakat orang, segala mak nenek ada. Di mana dalam bilik tu terdapat beberapa mayat yang dikatakan orang gaji milik Makcik Lala. Dan dalam bilik tu juga terdapat barang-barang yang diguna pakai oleh Makcik Lala untuk seksa pekerja-pekerja dia. Tapi tak habis dekat situ, mereka cari lagi. Bila cari-cari, mereka ternampak beberapa orang lagi yang masih hidup, di mana tangan dan kaki mereka dirantai, dan mulut semua orang-orang yang hidup tu boleh dikatakan dijahit, dan badan mereka ni memang dalam keadaan yang separuh nyawa ikan. Jadi dekat situ terbongkarlah habis segala kekejaman Makcik Lala ni kan. Di depan orang, depan kucing bukan main baik, tapi di dalam rumah seperti syaitan. Jadi berita masa tu memang tersebar luas, sampai satu orang mereka kecam si Makcik Lala ni. Tapi Makcik Lala ni tidak dapat ditemui. Setelah kejadian tu dikatakan Makcik Lala ni melarikan diri ke suatu tempat yang orang tak tahu. Bahkan sehinggalah dia mati pun orang tak tahu dia mati ke hidup. Jadi masih lagi menjadi misteri dan tanda tanya, ke mana Makcik Lala. Dan selepas kejadian tu beberapa tahun, dikatakan rumah tu juga dibeli oleh beberapa orang. Tapi keadaan rumah tu dikatakan berhantu, di mana yang orang-orang yang pernah sewa dekat situ mengatakan setiap malam mereka akan dengar bunyi jeritan yang main daripada bilik yang dikena seksa tu. Dan sehinggalah pada tahun 1890, di mana ada seorang penyewa mati dibunuh di dalam rumah tu. Dan timbullah beberapa teori mengatakan yang dia mati dibunuh oleh hantu yang kena seksa oleh Makcik Lala tu. Di mana hantu tu dia tak tahu yang pemilik rumah tu bukanlah Makcik Lala. Jadi dia silap bunuh orang lah. Niat dia tu, hantu tu nak bunuh Makcik Lala, terbunuh orang lain. Jadi naya Pak Karim. Jadi dekat sini menjadi salah satu pengajaran. Jangan hanya kita nampak orang tu baik, kita dah kata dia tu baik, sedangkan kita belum kenal dia sebetul-betulnya.